Saya tadi bercacing saja. Nampak kiri kanan kena ni. Kita bagi masuk video. Nampak? Tak rehat betul lah. Ini 4-5 kilo dah ada. Korang tengok ni dalam baldi penuh. Dalam baldi penuh Ini betul-betul tak bagi rehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan khabar guys. Hari ni sekarang musim raya. Saya dah sebulan tak mancing memang lemau habis. Dan hari ni anak dah mula sekolah tuition. So kita tinggal lah dekat MRT Sungai Kajang. Asyik ada lebih kurang masa sejam lebih. Kita try lah. Hari ni umpan tak ada, tapi saya ada hati ayam sikit. Kita try itu je lah. Kalau ada ikan nak makan, adalah. Okey, jom. Okey, lontaran pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, satu joran dah baling. Sekarang kita set up joran kedua pula. Ada makan. Baru letak. Geli lah sini. Baru letak kan. Geli. Baru buang dah kena. Tak sempat nak pasang satu lagi. Bekas ikan pun tak bawa. So ini plannya, kalau dapat banyak nak bagi orang. Bukan ikan tak bawa. Besar. Ini rezeki Sulaiman kot nanti. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita pasang joran yang kedua. Wah, naik lagi. Apa? Baung ekor merah. Keli. Ikan apa? Keli ke?
Aduh. Kena lagi. Kena lagi. Kena lagi. Yang sangkut pun tadi tak terbuka. Naik lagi geng. Naik lagi. Gasak. Tak sempat duduk. Dua ekor dah tak sempat buat apa. Untuk ikan pun tak bawa. Ok gang, kita sambung gang. Tak relax macam sini. Depan-depan je. Ini putus. Putus. Tak relax. Banyak makan modal lah sini. Pakai satu joran lah, tak lagat pakai dua joran. Ini lagi geng. Lampam. Lampam makan ikan ayam. Ya. Okay, lampam naik. Besar lampamnya. Hati ayam. Besar geng lampamnya, makan hati ayam. Mata besar pula tu. Mata 1.0. Gorgon. Luar jangkaan. Luar jangkaan ni. Jadi umpan lagi ni. Ada lagi. Dah lepas. Ada lagi tak pun. Keli lagi. Tak berhenti makan. Ai, ini berat. Tak berhenti makan. Gila. Ni besar ni. Bapak ah. Psycho betul lah.
Tak berhenti makan. Gila. Tu pun ada makan. Mana dulu? Mana dulu? Mana dulu? Nampak macam ini dulu. Kiri kanan ni. Kiri kanan makan. Mana dulu ni? Ya. Yang keberapa lah ni? Satu lagi. Satu lagi. Alah, lepas. Lepas. Tak berhenti makan. Mula tak dah ada yang makan. Putus terus. Kuat tarik tu. Pakai satu je lah, geng. Penat dah. Penat dah. Penat dah pakai dua pancing. Alah, sangkut. Sangkut pula. Lalu baca nak wetland tu. Nampak bola, nampak dulu. Abang Din kenal gitu je lah, kenal kat Facebook. Tapi tak adalah kenal rapat kawan tu, tak lah. Ada dah 2-3 orang yang kenal. Berada tu, dia orang kenal saya tu, kenal Panjang Abang Misai. Banyak juga dia orang dapat tu. Aduh, saya sampai tak larat lah nak repair pancing ni. Nak berlari. Penat kaki tak duduk, tak relax langsung. Tak sempat naik kat mata. Nasib putus je. Tapi tu ikan makan menggila. Dah macam mancing kolam. Tu makan lagi. Makan lagi tu. Ni tak sempat apa dah makan. Makan lagi. Makan lagi. Makan lagi, kena lagi. Dah berapa ekor ni? Dapat lagi. Dah macam apa ni? Balik makan. Yang tadi pun tak sempat nak pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Tak relax, geng. Tak relax. Okey, geng. Mancing hari ni memang tak relax, geng.
Tak tahu dah berapa ekor lah, banyak juga ekor. Tapi banyak kali juga lucut dengan putus. Sini kuat sangkut, kena standby mata banyak-banyak lah. Tapi memang tak relax, kejap makan dan macam-macam kolam lah. Okey lah, tengok macam mana. Saya pun dah penat nak minum air kejap. Ada masa sikit lagi. Okey. Ada lagi makan, ada makan lagi. Nampak ada makan. Bu cakap ada makan. Tak larat lah pakai 2 joran. 1 cukup lah kot. Tak menggila ikan dia makan. Alah, sangkut lepas. Kena. Alhamdulillah, kena. Betul ni. Alah, belik pula. Halo, mancing. Ya betul, orang tua ni. Dah tak kerti dah raya lah. Anton nak tuition. Aduh. Pakai apa tu? Hati ayam ingat nak pergi mancing baung dekat Sungai Buah, tapi anak tuition pula. Pergi dekat MRT Kajang. Gasak gila-gila ni boy. Ikan makan memang gila-gila. Ikan apa? Lampam seekor, lain keli. Ni kiri kanan, orang kiri kanan semua bergasak macam-macam kolam ni. Saya ingat saya 10 ekor dah ada lah. Air besar tu, air besar. Kau punya banyak dari tu. Tak besar sangat. Kejap nak tengok ni. Ni baru kejap. Lepas kan? Air lepas kan air besar. Kejap. Mana? Tak sempat lah 2 joran. Memang menggila lah. Diam laju lah. Banyak. Dah macam ini baru seorang. Orang atas pun bergasak juga. Ini berapa? Ini tak tahu dah berapa kilo ni. Banyak gila ni. Besar-besar. Kan? Daripada pukul apa tu? Tadi lah pukul 10. Baru berapa ni, sejam. Sejam. Tengah menggasak gila-gila ni. Ini banyak putus ni. Kerja nak seorang kan? Seorang je. Hantar anak apa ni? Anak tuition. Tuition. Oh, ini masih, kalau konten mesti syok tengok dia betul geleng-geleng Banyak betul geng ikan. Ikan banyak betul geng hari ni. Macam bodoh-bodoh kat depan-depan ni je. Orang sebelah ni banyak gila dapat. Datanglah sini geng, mancing ramai-ramai. Cakap keli je lah, tapi yang banyak ni. Kau banyak ada. Jom. Kena. Ni tinggal yang kecil-kecil yang besar-besar dah kena kutip tadi.
pun tak tahulah nak buat apa dengan ikan ni nanti, sebabnya terlalu banyak. Sebelah makan. Kan. Dah ada. Woi, banyak betul. Dah macam apa dah. Tak sempat nak buka weh. Tak sempat nak baling kan ni. Punyalah banyak ikan kat sini. Korang datanglah sini tempat cuma je. Oh tu yang gorgon tu, mari makan. Yang gorgon, mari makan gorgon. Duduk sana. Itu dah kena. Tak sempat settlekan tu tadi. Aduh, penat gila mancing macam ni. Tak boleh belah betul lah. Kena lagi. Tak sempat baling lagi. Kau gazak. Aduh, apakah kejadian hari ini? Dah macam apa dah. Kau duduk situ dulu kejap. Aku baling yang ni dulu. Okey geng, saya tinggalkan satu joran je. Saya nak kemas satu joran. Tinggal lebih kurang 5-6 minit lagi untuk saya mancing. Lepas tu nak kena pergi ambil anak balik tuition. Okey, last aku ikan last ni. Tak larat dah mancing. Memang penat strike hari ni. Menggila hari ni. Okey lagi. Okey lagi geng, lagi nak ambil anak. Tak larat dah ni rasanya. Tak larat nak mancing lah. Ikannya menggila geng hari ni makan. Allah Akbar. Rezeki cukup lah. Kita ingat 10 ekor ada tu. Cukup lah. Tak payah banyak ambil. Jangan tamak. Bagi awak tinggalkan untuk orang belakang. Cuma kita akan roja orang lain lah untuk datang.
Okey lah geng, kita tutup kat sini je lah geng. Si boy minta saya susun ikan, tapi ikan keli ni kan jenis bersepah-sepah. Kalau kita dah keluarkan, tak apa lah boy, malas lah boy, penat boy. Nak pergi ambil anak lagi, nak buka-buka lagi. Tapi sana tu memang kau-kau lah, dia bergasak ni brother tu. Okey lah, jom kita tengok hasil kita. Ini memang confirm lebih 10 ekor lah. Korang nampak tu. Nampak? Korang nampak kan? Tak tahu berapa ekor lah. Ikan keli lampam seekor. Gila lah. Okey lah geng, jumpa lagi dalam next content. Semoga lepas ni strike padu-padu lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ikannya betul-betul gila hari ni. Ini Jarang rehat. tak bagi orang rehat betul. Umpan apa? Hati ayam? Hati ayam tadi tu abang tadi tinggal. Hati ayam ada usus lagi. Oh, penat betul hari ni. Saya tadi bercacing saja. Nampak kiri kanan kena ni. Kita bagi masuk video. Nampak? Tak rehat betul lah. Ini 4-5 kilo dah ada. Korang tengok ni dalam baldi penuh. Dalam baldi penuh Ini betul-betul tak bagi rehat. Aduh, penat. Besar-besar pula tu. Nampak ni. Dapat berapa? Ini lebih 10 ekor. Mancing sekejap je tadi. Kita tunggu sampai 10 jam. 10 jam. Tak mampu lah dah balik ah. Nak ambil anak sekolah. Kalau tak tunggu lagi, umpan pun banyak lagi. Aduh. Berapa kilo ni berat betul.